Jadi wadah pengguna Ezora, wadah pengguna Ezora hak bunyi gini. Ni masalah dia. Ni masalah dia. Fuel pump not kong. Okey, assalamualaikum. Untuk pengguna-pengguna Ezora CPS Auto. Okey, ni kita ada masalah kereta tak hidup. Lepas tu simptom dia tak hidup. Simptom dia tak hidup. Kita cek. Suspek dia duduk di fuel pump. Fuel pump salah. Okey, fuel pump dia ada bunyi. Gitu. Soheh dah masalah dia. Okey, lokasi untuk apa? Untuk fuel pump, lokasi fuel pump untuk Proton Ezora, dia duduk bawah seat tengah. Seat tengah kita kena lipat naik. Lepas tu dia ada tutup kapek sikit. Situ lokasi dia. Kita kena buka dulu skru. Buka skru, kita buka dulu dia punya cover atas. Lepas buka cover atas, baru kita boleh akses dia. Kita buka dulu dia punya hose. Kita buka semua. Lepas tu kena buka dulu ada skru saya lapar. Ada beberapa biji, 7 ada berapa biji. Barulah boleh buka naik seketul. Ni dia punya fuel pump. Okay, bila naik seketul, barulah kita boleh masuk ke hak baru. Guna oleh step yang sama macam tadi juga dah. Okey, ni jenama Densu dah. Jenama Densu. Hak ni pun kita baru tukar je. Tapi kita beli dari Shopee hak ni. Kita beli dari Shopee. Dia ada masalah. Bila enjin kereta hidup, dia mengeluarkan bunyi buzzer, macam bunyi WC gitu. Macam benda ni nak rosak lah. Lepas tu hari ni rosak terus. Nak claim apa, seller awak senyap. Ni, beringat lah hak beli dari Shopee dah. Beringat. Dia punya kabel tu dia ada ping. Ni, ping tu jangan tarik tubik dah. Kena tekan masuk. Lepas tu tarik kabel tubik. Tarik kabel naik. Goceh sikit. Okey, beres. Baru boleh cabut. Okey, saya dapat tu. Masalah buat dia tarik tubik. Bila tarik tubik, kuat-kuat, ping tu akan cabut. Bila cabut, kita pasang balik, dia tak fit dah. Dia tak sama seperti asal. Okey, tu hose dia. Okey, tu fuel line depan untuk injector. Dua, tiga, empat, lima, enam. Hai, tujuh. Dan yang terakhir ni sebab dia dulu kita kena buka dengan T. Ini ada cover dia dulu di sini. Ada cover ni, cover besi. Cover besi ni kita buka dulu ni. Okey, kita buka dulu. Barulah kita boleh buka. Ni, fuel pump ni. Lepas ada kita buka skru semua tadi, barulah kita boleh akses buat tubik dia punya fuel pump tu. Jadi kita tarik balik kita tarik sampai dah dia tubik luar. Okey, lepas tu kena sengit sikit ni dah, kena condong sikit, main-main sikit sebab dia ada dia punya floating. Okey. Dia ada dia punya pelapung untuk suka level minyak. Ini geng. Ni bahagian dia geng. Okey. Ni fuel pump baru. Untuk kita pasang dia, kita guna cara sama macam kita buat tubik tadi dah. Kita sengit sikit, dia masuk dulu dia punya floating tu, dia punya pelapung. Okey, lepas tu kita tak molek, colok masuk. Aku tu lah cara pasang dia geng. Lepas tu ulai balik step yang sama macam tadi. Kita kena pasang dulu dia punya cover besi atas tu. Tidak, sebelum tu kita kena check molek geng, getah hak duduk di fuel pump tu kita kena masuk molek. Sebab dia ada lorah geng, getah dia tu. Okay, lepas tu kita center molek. Kita letak molek, kita masuk skru. Yang ketat lagi kan, masuk skru tu untuk sama dulu dia punya lubang skru
ke semua skru, lapis putih tadi tu. Lepas masuk semua, barulah kita boleh ketak ke skru tu. Barulah dia tak jadi sengit sebelah. Lepas tu, untuk mengelakkan trik skru tu rosak. Okey, bila dah kita masukkan ke skru tadi, barulah kita ketak carrier dia. Ketak carrier ni apa? Nak guna spanati boleh, nak guna drill pun boleh, screwdriver pun boleh bakar. Okay, untuk cepat kita guna drill lah. Okay. Okey tu kalau kita guna T lagu tu lah. Okey. Okey, ni cara kita nak pasang dia punya hose lah. Fuel line dia tu. Betul. Tekan ni. Okey. Tarik sampai dia bunyi klik. Gitu kan. Okey. Pastikan dia betul-betul ketat dia betul-betul ketat. Yes. Barulah kita boleh pasang. Ya. Punya soket, kabel. Okey geng, selepas ada kita siap pasang semua fuel pump tadi, kita tengah test. Alright, kita tengok sini meter minyak pun naik balik dah semua. Level dia pun naik okey dah. Jadi kita tengah start kerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alright geng, alhamdulillah. Jadi masalah ada bunyi tu, bunyi WC sekejap masalah ada bunyi WC. Sini masalah dia geng. Ada bunyi WC, bunyi supaya dalam video saya tunjuk tu. Inilah masalah dia. Jadi wadah pengguna Ezora, wadah pengguna Ezora hak bunyi gini. Okey, hak bunyi gitu. Ni masalah dia. Ni masalah dia. Fuel pump nak kong. Jadi selesai settle masalah dia geng. Merah geng. Harap video ni bagi manfaat geng pada semua.